persilakan pembahas kedua, Dun Gemencih. Persilakan. Mohon mencelah. Boleh ke? Mohon mencelah. Boleh. Boleh. Tak ada mak tadi. Okey, tak apa. Boleh. Tidak terima, duduk. Alam. Okey, boleh saya teruskan? Sila Gemencih. Okey, terima kasih yang di-Pertua. Okey. Pada pandangan saya okey, usul ini bukan sekadar soal memberikan pekerja 1 hari cuti tambahan. Isu yang lebih besar ialah bagaimana kita membina budaya kerja yang lebih produktif, lebih manusiawi dan lebih sesuai dengan cabaran ekonomi serta kehidupan rakyat pada hari ini. Kita perlu mengakui bahawa dunia pekerjaan telah berubah. Produktiviti tidak semestinya diukur berdasarkan berapa lama seseorang berada di tempat kerja. Sebaiknya, kita perlu melihat kepada hasil kerja, keberkesanan penyampaian, khidmatan dan nilai yang dihasilkan. Kalau seseorang pekerja mampu menyelesaikan tugasan dengan lebih cekap dalam tempoh yang lebih pendek, maka kita perlu berani bertanya, adakah tambah masa bekerja semestinya meningkatkan produktiviti yang di-Pertua? Sebab itulah saya melihat cadangan ini sebagai satu peluang untuk kerajaan menguji pendekatan baharu secara terkawal, bukannya melaksanakan perubahan secara terburu-buru. Saya amat menyokong perkataan projek rintis dengan izin pilot study. Is a test. Okay, dalam usul ini. Perkataan dalam usul ini. Kerajaan negeri tidak perlu terus melaksanakan 4 hari bekerja kepada semua sektor. Sebaliknya, pilih sektor-sektor yang bersesuaian, tetapkan tempoh percubaan, tetapkan indikator prestasi. Masa inilah kita menetapkan indikator prestasi. Kita mencari, kita mengkaji data itu dan buat penilaian yang objektif. Kita boleh mengukur beberapa perkara pada pandangan saya. Pertama adalah produktiviti meningkat atau menurun mengikut sektor dan keperluan mereka. Kedua, apakah kesannya terhadap kos operasi kerajaan dan majikan? Ketiga, adakah tahap kepuasan dan kesejahteraan pekerja meningkat? Keempat, adakah kualiti perkhidmatan atau kualiti perkhidmatan kepada rakyat kekal menjadi lebih baik atau sebaliknya? Dan kelima, apakah kesannya terhadap ketidakhadiran pekerja, tekanan kerja dan keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan? Jika data menunjukkan hasil yang positif, maka kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memperluaskannya pelaksanaan ini yang di-Pertua. Namun begitu, saya ingin menegaskan bahawa sokongan saya terhadap usul ini bukanlah sokongan tanpa syarat. Kita mesti mengakui bahawa tidak semua sektor boleh mengamalkan model 4 hari bekerja dengan cara yang sama. Sektor seperti kesihatan, keselamatan, yang seperti yang Temiang tadi dia dengan izin point out, okay. Penguasaan, perkhidmatan kecemasan, perkhidmatan awam dan sebagainya memerlukan operasi berterusan, tidak boleh mengorbankan akses rakyat kepada perkhidmatan semata-mata untuk mengejar satu modal kerja. Oleh itu, saya mencadangkan supaya pelaksanaan projek rintis ini mengambil kira keperluan setiap sektor termasuk penggunaan sistem shift dan penggiliran jika diperlukan. Dalam masa yang sama, kita juga perlu memastikan bahawa 4 hari bekerja tidak bermaksud 4 hari bekerja dengan beban yang sama berat. Kalau pekerja bekerja terlalu lama setiap hari sehingga menjadi lebih penat dan tertekan, maka maklumat asal usul ini tidak dicapai. Maklumat kita ialah bekerja dengan lebih bijak, bukan sekadar bekerja lebih lama dalam tempoh yang lebih pendek. Yang di-Pertua, saya juga melihat usul ini sebagai satu pelaburan terhadap modal insan negeri. Apabila rakyat mempunyai lebih banyak masa bersama keluarga, menjaga kesihatan, mengurus urusan peribadi dan mendapatkan rehat yang mencukupi, kita berpotensi melahirkan tenaga kerja yang lebih sihat, lebih fokus dan lebih produktif. Maka persoalannya bukan semata-mata bolehkah kita bekerja 4 hari. Boleh beri laluan ke kepada... Sekejap, bagi saya habis ni. Okey, Okay, terima kasih speaker. Maka persoalannya bukan semata-mata bolehkah kita bekerja 4 hari. Persoalannya adalah yang lebih tepat, bolehkah kita menghasilkan kerja yang lebih baik dalam 4 hari.
Jawapan kepada persoalan ini tidak boleh berdasarkan andaian, sebab itulah kita perlukan projek rintis dan data. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan negeri sekiranya usul ini diterima menyediakan laporan penilaian selepas tempoh projek rintis dengan mengambil kira produktiviti, kos kepuasan pekerja, kualiti perkhidmatan dan kepuasan. Dengan pendekatan ini kita tidak boleh membuat keputusan sikit lagi dah nak habis. Okey, mungkin pentang nak bagi izin lalu. Kita tidak boleh membuat keputusan berdasarkan trend semata-mata. Kita membuat keputusan berdasarkan bukti dan kepentingan rakyat. Akhirnya saya ingin menegaskan bahawa menyokong usul ini bukan bermakna kita mahu mengurangkan masa bekerja tanpa memikirkan tanggungjawab. Sebaliknya kita mahu membina budaya kerja yang lebih produktif, lebih fleksibel dan lebih berorientasikan hasil. Kita mahu pekerja yang bukan sahaja hadir ke tempat kerja tetapi hadir dengan tenaga, fokus dan motivasi. Mohon izin cerahan. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Saya mendengar dengan teliti lah hujah yang dinyatakan oleh Gemencih. Jadi satu persoalan ringkas. Tambahan 1 minit. Jadi satu persoalan ringkas yang ingin saya bawa untuk kita sama-sama sebagai ahli Dewan membuka minda dan juga membuka mata tentang usul yang kita bawa, usul yang kedua pada hari ini, iaitu jika matlamatnya adalah work-life balance dengan izin Tuan Speaker, mengapa kita tidak mengoptimalkan HBH ataupun hari bekerja hybrid yang sedang dilaksanakan kerajaan pada hari ini dengan lebih baik. Itu saya mengharapkan ada pembahas ataupun Gemencih sendiri dapat menjawab soalan ini, kerana bagi saya kita telah pun melaksanakan satu pembaharuan di mana kerajaan sendiri telah pun mengambil inisiatif yang sangat baiklah pada hemat saya, dan juga saya mohonlah untuk yang membahas memberikan pencerahan dengan lebih lanjut. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bahagian Penang boleh? Okey. So apabila Gemencih menyatakan bahawa tambahan seminit kerajaan sekali dengan respon harus berani untuk melaksanakan projek rintis ini, apakah jaminan bahawa potensi untuk berjayanya tinggi? Sebab dan kalau senada dengan pilah, sekiranya perkara ini tidak berjaya, adakah sistem bekerja selama 4 hari seminggu ini akan diteruskan ataupun kembali kepada normal day dengan izin? Seterusnya, soalan yang kedua, apakah syarat yang ditakrifkan sebagai sektor-sektor yang bersesuaian? Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, baik. Saya berikan jawapan secara ringkas. Okey, saya gabungkan petang dengan Bagan Pinang. Okey. Projek yang sedia ada, namanya hybrid, betul? Okey. Projek hybrid ini berbeza sedikit mungkin dari segi syarat kelayakan dan kriterianya. Tetapi model kerja 4 hari ini berbeza. Model kerja 4 hari ini pada pandangan saya sama seperti apa yang dilakukan dalam Germany di negara-negara luar. Jadi ini saya syarat-syaratnya saya beri kepada Lukut untuk membuat penggulungan. Tapi untuk kejayaan ini kita mesti fahami, setiap yang kita lakukan kita ada data. Semestinya kejayaan itu kita boleh menilai selepas dapat data tersebut. Jadi apa yang ada kita boleh cuba Gemencih perlukan masa ke? Seminit. 30 saat. Baik, terima kasih. Okey. Jadi kejayaan ini kita mesti kena pandang positif terhadap data yang ada. Sekiranya model hybrid pekerjaan itu ada data yang sedia ada, kita boleh boleh ambil dahulu data yang ada dan kemudiannya kita menambah baik. Mungkin sedikit respon Tuan Speaker. Boleh izin laluan? Sedikit respon. Duduk pentang. Sedikit je Tuan Speaker. Persilakan ke Gemencih? Dah habis. Dah habis kan? Boleh. Okey, sedikitlah. Respon berkenaan dengan cadangan saya optimalkan HBH ni kerana apa? Kita tak nak Okey. Maaf tapi kita dah kehabisan masa, jadi untuk kita bergerak kepada pergulungan ataupun pembahas tambahan. Terima kasih. Ini untuk kesejahteraan rakyat. Duduk pentang. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Gemencih atas perbahasan tadi. Sebelum bergerak kepada pergulungan, saya buka bagi pembahas bergerak bagi usul yang seterusnya, iaitu usul yang akan dibawakan oleh Dun Gemencih. Saya lihat di sini pembahas tetap ialah Serting dan juga Pilah. Tetapi Serting tidak dapat hadir pada hari ini, jadi saya bukakan kepada mana-mana ahli Dewan untuk menggantikan Serting. Ada ke?
Pilah. Sungai Loi. Mungkin Sungai Loi. Speaker mungkin saya boleh. Mambau. Okay, Terima kasih. Mambau. Baiklah, majlis seterusnya beralih kepada usul persendirian 09 sebagaimana yang disenaraikan dalam aturan urusan mesyuarat. Oleh itu, saya mempersilakan Yang Berhormat Gemencih untuk membentangkan usul tersebut. Persilakan. Terima kasih Yang Dipertua. Okay. Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Gemencih bangun membawa satu usul yang kelihatannya teknikal tetapi kesannya dekat dengan kehidupan rakyat. Marilah kita sama-sama membincangkan usul yang berbunyi bahawa Dewan ini mencadangkan Kerajaan Negeri Sembilan memperkenalkan indeks kos penyataan memperkenalkan indeks kos pembinaan masa nyata yang memantau perubahan harga bahan binaan, kos buruh, pengangkutan dan faktor berkaitan secara berkala bagi memastikan kestabilan kos pembangunan hartanah Negeri Sembilan. Dewan Yang Mulia ini, apabila kita bercakap tentang rumah mampu milik, kita selalu bertanya berapakah harga rumah. Tetapi persoalan yang lebih asas ialah berapakah kos sebenar untuk membina rumah tersebut. Sebelum sebuah rumah sampai kepada pembeli, terdapat rantaian kos yang panjang, bahan binaan, tenaga kerja, pengangkutan dan pelbagai kos berkaitan. Apabila kos-kos ini berubah tanpa pemantauan yang cukup pantas dan khusus mengikut keadaan setempat, ketidakpastian meningkat. Dan apabila ketidakpastian meningkat, risikonya boleh diterjemahkan kepada kos projek yang lebih tinggi, tempoh pembinaan yang lebih panjang, tekanan kepada kontraktor dan akhirnya beban kepada rakyat, terutamanya golongan belia yang ingin membeli rumah. Yang Dipertua, masalah kita bukan semata-mata harga naik, ia adalah ketidakpastian. Saya ingin menegaskan, saya tidak mendakwa Negeri Sembilan langsung tiada mempunyai data kos pembinaan. Sebaliknya, data Negeri Sembilan yang ada adalah sebahagian daripada ekosistem data dalam Malaysia. Dengan izin Yang Dipertua, Department of Statistics Malaysia, DOSM, misalnya menjalankan pengumpulan harga bahan binaan secara bulanan di seluruh negara meliputi hampir 830 premis. Manakala dengan izin, Construction Industry Development Board, CIDB juga mempunyai Building Materials Cost Index serta data harga bahan binaan. Jadi, adakah data tersebut boleh disatukan, diperkemas dan diterjemahkan menjadi alat keputusan khusus untuk Negeri Sembilan? Ini penting kerana pergerakan kos tidak seragam. Sebagai contoh, pada April 2026, DOSM merekodkan perubahan indeks harga besi yang berbeza mengikut kawasan, termasuk peningkatan 2.4% bagi Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan berbanding bulan sebelumnya. Pada Mei pula, kumpulan kawasan yang sama merekodkan peningkatan indeks harga besi sebanyak 4.1%. Pada Jun 2026, belum. Okey, duduk Cina. Pada Jun 2026 pula, indeks harga pasir meningkat antara 0.5% sehingga 6.4% mengikut kawasan yang saya katakan tadi. Okey. Manakala indeks harga simen secara tahun ke tahun meningkat antara 0.9% sehingga 7.2%. Harga bahan, kos penghantaran dan kos buruh boleh berbeza mengikut lokasi dan keadaan pasaran. Maka kita tidak seharusnya membuat keputusan pembangunan hanya berdasarkan angka sejarah atau angka yang terlalu umum. Kita memerlukan data yang lebih dekat dengan realiti Negeri Sembilan. Mungkin ada ahli yang tanya, apa yang saya cadangkan? Yang Dipertua, saya mencadangkan satu sistem indeks kos pembinaan Negeri Sembilan yang mempunyai 4 komponen utama, iaitu data, indeks, amaran awal dan tindakan dasar. Indeks ini hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 4 kelompok utama yang termasuk bahan binaan, buruh, logistik dan kos-kos lain. Tetapi saya ingin tekankan, kita tidak boleh meletakkan wajaran sesuka hati. Wajaran hendaklah dibina berdasarkan data sebenar dengan izin Bill of Quantities, kontrak projek dan struktur kos projek perumahan Negeri Sembilan. Secara teknikal, indeks boleh menggunakan konsep indeks berwajaran selari dengan prinsip indeks kos yang memang digunakan dalam industri pembinaan.
Yang di-Pertua, saya mencadangkan pelaksanaannya secara berfasa supaya kerajaan memantau Gemencih. sistem secara berkesan. Belum. Tolong, persoalan saja. Okey. Soalan sebenarnya, apakah matlamat yang berhormat untuk usul kita pada hari ini? Sebab Oh, saya rasa kat belakang. itulah yang masalahnya. Kat belakang, Sepatutnya- kat belakang. Sekejap. Yang pertama, macam mana data ni boleh menstabilkan kos pembangunan? Hanya sekadar data sekali data, macam mana daripada segi pelaksanaan? Saya mohon yang berhormat untuk letakkan premis dengan matlamat pada awal hujah supaya seisi Dewan jelas apa yang matlamat nak ingin capaikan. Okey. Okey. Saya sambung ya. Baik. Okey, terima kasih Cenah. Okey. Data yang sedia ada, saya cadangkan pelaksanaan secara berfasa supaya kerajaan memantau sistem secara berkesan. Langkah pertama, audit data yang sedia ada secara mendalam dan beraccountability. Dalam tempoh lebih kurang 3 hingga 6 bulan pertama, kerajaan hendaklah mengenal pasti apakah data yang sudah dimiliki dalam Negeri Sembilan, siapa pemilik data, berapa kerap data dikemas kini dan apakah jurang data di Negeri Sembilan. Kita jangan menduplikasikan sistem yang sedia ada, kita integrasikan apa yang sudah ada. Langkah kedua adalah projek rintis selama 12 bulan melibatkan kawasan bandar, kawasan pertumbuhan dan kawasan luar bandar. Tujuannya adalah kita melihat perbezaan kos antara daerah dan memastikan tiada andaian bahawa satu angka mewakili seluruh negeri. Langkah ketiga, kutip data secara berterusan. Data mentah yang bagi komoditi tertentu boleh dikumpulkan dengan lebih kerap, manakala indeks rasmi boleh diterbitkan secara bulanan. Data masa nyata tidak semestinya data yang dikeluarkan setiap jam. Yang lebih penting adalah data masuk dengan pantas, indeks dikemas kini secara berkonsisten dan kerajaan mendapatkan amaran awal. Langkah yang akhir adalah papan pemuka digital. Kerajaan negeri boleh mempunyai satu papan pemuka yang menunjukkan indeks keseluruhan dan perubahan mengikut kawasan. Jika berlaku peningkatan luar biasa, sistem boleh mencetus amaran. Kemudian kerajaan boleh bertanya, adakah projek perlu disemak? Apakah alternatif bahan? Adakah jadual perolehan perlu dimurnikan? Adakah kontrak memerlukan mekanisme pelarasan yang wajar? Di sinilah indeks berkembang daripada sekadar statistik kepada alat membuat keputusan. Dapat Cenah menjawab persoalan? Sejujurnya tak menjawab. Nak saya respon ke? Okey. Sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Gemencih, usul ini sangat bertentangan dengan apa yang hujah yang disampaikan. Sebab apa? Sebab kita faham pada hari ini usaha ni premis yang Gemencih bawa tadi memang sangat-sangat tak jelas. Sebab apa? Seolah-olah menganggap bahawa ketiadaan orang kata data ini akan menyebabkan ketidakstabilan. Tapi Gemencih sendiri dah cakap sebentar tadi, DOSEM dah keluarkan data, CIDB pun dah buat data. Jadi apa isu masalah sekarang ni? Data dah ada, apa yang nak stabilkannya? Data di Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan dikumpulkan sekali. Keseluruhan Malaysia kita boleh angkatkan keluar dan khusus untuk Negeri Sembilan. Setiap perbezaan, contohnya di kawasan Selangor, India, mungkin kos pembinaannya berbeza-beza. Ya. Kita ambil contoh, Itulah harga kos rumah pembinaan dekat KL. berbeza-beza. Sebab itulah kita perlukan buat pembuatan Bukan dengan data yang indeks betul, ini yang dengan khusus analisis dalam tanah, analisis kos pembinaan, bukan dengan data semata-mata. ialah data itu kita angkat daripada keseluruhan itu, angkat buat khusus untuk Negeri Sembilan sahaja. Angkat Kita buat ambil. khusus. Yalah, Stabilnya kat ambilkan. Stabilkan kemudiannya apabila kita susun data, kita dapat data, kemudian kita dapat menganalisis data secara khususnya Saya dalam mohon Negeri nanti Sembilan. mungkin Serting Pilah boleh mengeluarkan satu hujah yang tepat dan juga boleh convince isi Dewan lah. Okey. Okey. Jadi, inilah persoalan. Kita dah tiba persoalan apa manfaat kepada rakyat. Manfaat pertama adalah perancangan rumah mampu milik yang lebih tepat mengikut kawasan. Jika kerajaan mempunyai gambaran kos master, kerajaan boleh menentukan sama ada sesuatu projek masih munasabah pada kos asal. Jika meningkat, kerajaan boleh bertindak lebih awal. Jika menurun, kerajaan boleh menilai semula skop, jumlah unit Gemencih, atau mungkin izin bagi ke? baik. Di Sungai Lai. Okey, baik. Terima kasih Yang di-Pertua, Gemencih. Baik, soalan saya hanya satu. 5 saat. Kalau harga bahan binaan dipengaruhi pasaran nasional dan global hari ini, sejauh manakah data yang Gemencih cadangkan ini mampu menstabilkan dan mengawalkan harga tersebut? Terima kasih.
Baik. Mohon celahan. Soalan saja. Okey. Soalan saya, adakah Yang Berhormat Gemencih benar-benar yakin indeks ini mampu mengawal kos pembinaan sedangkan kerajaan sendiri tidak mempunyai kuasa untuk mengawal harga bahan? Jika indeks ini sekadar menjadi data dan rujukan, apakah jaminan bahawa pemaju dan kontraktor akan menggunakannya dan bukan mengabaikannya? Okey. Itu saja. Data ini, saya menjawab dua-dua ya, Sungai Lui dengan Seri Melanti sekaligus. Data ini adalah untuk mengurangkan ketidakpastian. Dalam ekonomi, ketidakpastian mempunyai kos. Kontraktor tidak pasti tentang harga input, contohnya harga pengangkutan, ketapak, pembinaan, harga buruh dan sebagainya. Tentulah... Saya beri tambahan banyak lagi ke? 30 saat. 30 saat. Saya rangkum. Okey. Ni mengambil risiko dalam bidaan, okey. Bila pemaju dapat risiko, okey. Jadi dia akan meningkatkan harga secara berperingkat ataupun harga itu menjadi tidak jelas. Jadi kita mendapatkan indeks data ini untuk menjelaskan harga sebenarnya. Okey. Kepada siapa? Oh, Gemencih. Seorang kan. Okey, baik, terima kasih sekali lagi. Saya nak tanya lagi satu soalan yang mana apa keperluan kita kenalkan data indeks baharu ni sedangkan kita dah ada agensi-agensi seperti yang Cenah cakap tadi, kita dah ada DOZEM, kita dah ada CIDB yang menguruskan harga-harga pasaran, harga-harga binaan ni. Dan saya sangat yakin dan percaya dengan adanya data ini, dia tidak mampu mengurangkan kos binaan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Gemencih atas pembentangan usul. Seterusnya kita bergerak kepada pembahas pertama. Dipersilakan Mambau. Speaker, saya ambil alih dulu Mambau. Speaker Pilah minta dia didahulukan. Tidak, sebab saya nak Mambau bagi persiapan. Okey, baik. Terima kasih Pilah. Mambau, jangan keliru ni Dewan. Okey. Pilah saya tarik balik. Terima kasih Mambau. Okey, baik, dipersilakan Pilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker, 5 minit tu singkat sangat masa untuk saya. Baik, terus kepada perbahasan bagi indeks kos pembinaan masa nyata Negeri Sembilan. Sejujurnya daripada atas kapasiti individu saya sangat bersetuju untuk meneluskan atau memperkenalkan indeks kos pembinaan masa nyata Negeri Sembilan. Akan tetapi mungkin dengan beberapa penambahbaikan yang mana tertarik untuk saya nyatakan terlebih dahulu adalah perkenalan orang kata ataupun memperkenalkan indeks ini bukanlah tujuannya untuk kita kawal harga binaan. Betul, saya sendiri terlibat dalam industri ataupun dalam sektor pembinaan dan itu bukanlah orang kata kuasa kerajaan negeri maupun JKR maupun sesiapa sahaja di peringkat negeri untuk orang kata melimitkan atau orang kata mengawal harga binaan, harga shilling dan sebagainya, itu di peringkat persekutuan. Akan tetapi indeks kos pembinaan masa nyata ini adalah satu sistem yang kita perlu ambil, yang perlu kita perkenalkan untuk memastikan supaya kerajaan negeri ini dapat mengenal pasti mana-mana projek yang perlu kita susun semula, kita selenggara semula, kita uruskan dengan baik apabila kos binaan ini tak selalunya naik dan turun. Itu yang pertama. Jadi sebelum saya menjawab beberapa kegusaran daripada ahli yang berhormat, saya mulakan hujah saya dengan manfaat apabila indeks ini diperkenalkan. Saya melihat 3 manfaat utama sebenarnya. Yang pertama, apabila indeks ini diperkenalkan, sudah semestinya perancangan kerajaan menjadi lebih tepat. Perancangan dalam konteks apa? Apabila kita merancang sebagai contoh sekolah, jalan raya, perumahan atau kemudahan awam, kita mahu anggaran kos yang mencerminkan keadaan pasaran semasa. Tidak terlalu rendah sehingga projek terganggu dan tak terlalu tinggi sehingga kerajaan terpaksa membayar lebih daripada sepatutnya. Jadi kenapa kita nak memastikan perancangan kerajaan hari ini menjadi lebih tepat? Kita tak mahu hari ini ada projek-projek jambatan, projek-projek terutamanya yang berfokuskan di luar bandar terganggu. Disebabkan tiada pengurusan yang baik.
pengurusan yang baik ini datang dari mana? Datang daripada ketidaktentuan harga shilling setiap bank. Itu yang kita nak keluar, itu yang kita nak pastikan supaya apa? Pengurusan lebih teratur dengan adanya indeks yang diperkenalkan. Saya ulang sekali lagi, indeks ini bukan untuk mengawal harga barang, bukan untuk mengawal harga pasaran, tetapi untuk memastikan ada satu dashboard yang diletakkan sebagai contoh di JKR Negeri Sembilan untuk memastikan setiap kontraktor, setiap penyelia projek untuk boleh menilai. Sebagai contoh, projek jambatan luar bandar, jambatan kampung, mungkin memakan masa selama 2 tahun setengah sebagai contoh. Akan tetapi tidak mustahil setiap tahun kos untuk bahan binaan tersebut berubah-ubah. Jadi, dengan adanya kita memperkenalkan indeks ini, memberikan kelebihan kepada pegawai penyelia projek ataupun kontraktor utama untuk memastikan setiap pengurusan projek itu dapat diselia dengan baik tanpa boleh ditangguhkan. Disebabkan apa? Disebabkan kos harga yang tidak menentu. Saya jemput cenah kawan-kawan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Billah sangat orang kata ni untuk ke depan. Jadi betul apa yang Billah kata sebentar tadi, tapi cuma saya nak bertanya, apa yang telah dikeluarkan oleh CIDB melalui NCCC, which is National Construction Cost Center, tidakkah menjawab tentang perancangan anggaran kos? Sebab saya rasa dengan perancangan anggaran kos itu cukup sekadar kita merujuk kepada NCCC itu saja. Tidak perlu kepada indeksnya. Terima kasih. Baik, terima kasih cenah. Terima kasih. Saya rasa sepanjang perbahasan saya soalan cenah ni paling membina. Sebab apa? Sebab cenah menggusarkan berkenaan dengan data yang disediakan oleh DOSEM ataupun CIDB. Memang kita tak nafikan CIDB dah keluarkan harga keluli, harga shilling, batu-bata sebagainya setiap tahun, setiap bulan. Betul. Saya puji cenah sebab dia peka. Okey, akan tetapi itu kita lihat di peringkat yang mana data disediakan di peringkat CIDB dan DOSEM dan sebagainya. Jadi, dengan pengenalan indeks oleh kerajaan negeri ini, kita mengharapkan cadangan yang pertama supaya disatukan data tersebut dan kita satukan data tersebut diintegrate dalam satu indeks. Yang mana indeks ini kita letakkan di dashboard JKR Negeri Sembilan. Kenapa? Hari ini kita tak tahu pun. Contoh saya sebagai project engineer dengan izin di peringkat jambatan di sekitar Negeri Sembilan. Saya melihat hari ini kita tak tahu. Mungkin bulan ini kos konkrit 5.3, contoh 10%. Kemungkinan bulan depan kita tak tahu, boleh meningkat 5%. Jadi, untuk kemungkinan meningkat ini, kita memastikan apa? Perancangan awal untuk memastikan tidak tertangguh projek tersebut. Hari ini saya beri tambahan 2 minit. Terima kasih speaker. Tadbir urus paling penting supaya apa? Tidak ada projek tertangguh. Yang berhormat, saya puji sangat Gemencih sebab apa usul ni sangat dekat dengan saya. Cuba Gemencih, kita kemas kinilah usul ni. Kita dapatkan kepercayaan Cenah, kepercayaan Sungai Loi. Sebab mereka ni membara. Sebab apa? Saya yakin mereka ni nakkan usul yang kualiti. Tapi saya Gemencih boleh pastikan, indeks ini bukan untuk mengawal. Kita tak ada kuasa mengawal. Kita ada kuasa apa? Kuasa untuk memastikan setiap projek yang terlibat dengan dana tersebut dapat terus dijalan tanpa ada tertangguh. Kalau tertangguh, siapa yang susah? Rakyat yang susah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pila sebagai pembahas pertama. Seterusnya saya persilakan pembahas kedua iaitu Mambau. Saya berikan masa 5 minit. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tuan Yang Dipertua, cadangan Yang Berhormat Gemencih agar Dewan ini mengesyorkan kerajaan memperkenalkan kos pembinaan masa nyata, memantau perubahan harga bahan binaan, kos buruh, pengangkutan dan faktor berkaitan secara berkala bagi memastikan kestabilan pembangunan hartanah di Negeri Sembilan. Tuan Yang Dipertua, pandangan saya, isu kos pembinaan ini bukan sekadar isu industri pembinaan, tetapi kita perlu sedar setiap kenaikannya akhirnya memberi kesan kepada harga rumah dan harga bangunan yang ada. Pembangunan perumahan rakyat, projek infrastruktur dan kemampuan rakyat memiliki kediaman yang selesa. Seperti Pilah, sudah pasti usul ini juga dekat dengan saya yang juga merupakan kontraktor. Berbalik kepada perbahasan saya, kita semua maklum bahawa apabila harga simen, besi, pasir, batu, bahan kemasan, kos pengangkutan dan upahan pekerja meningkat, kos keseluruhan sebuah projek juga akan meningkat. Persoalannya, siapa yang akhirnya menanggung peningkatan kos tersebut? Jika kos ini tidak dipantau dengan baik, ia boleh menyebabkan projek tertangguh seperti Yang Berhormat Pilah sebutkan tadi.
projek boleh meningkat, kontraktor boleh lari. Dan akhirnya projek terbengkalai. Tuan Yang di-Pertua, bagi Negeri Sembilan, isu ini menjadi semakin penting kerana negeri kita sedang melalui fasa pembangunan yang sangat pesat. Kawasan Negeri Sembilan yang terdiri daripada Seremban, Nilai, Port Dickson dan Kuala Pilah terus berkembang dengan pembangunan perumahan, kawasan industri dan infrastruktur. Dalam masa yang sama, kawasan di kawasan luar bandar, seperti saya nyatakan semalam, sering saya sebutkan kawasan luar bandar, iaitu kawasan saya sendiri, Jempol, Jelebu, Tampin dan Rembau, juga memerlukan pembangunan yang lebih seimbang. Jangan sampai kos pembinaan yang tinggi menyebabkan pembangunan lebih tertumpu di kawasan bandar. Sedangkan kawasan di luar bandar pula terus ketinggalan. Saya ingin mencadang supaya indeks ini bukan sekadar menjadi satu angka atau laporan statistik. Indeks ini mesti menjadi alat pembuatan keputusan kerajaan di peringkat negeri maupun federal dengan izin. Sebagai contoh, kerajaan boleh menetapkan indeks tersebut mengikut kategori seperti kos bahan binaan mengikut harga semasa, kos buruh, kos pengangkutan dan kos logistik serta terbitkan secara berkala, contohnya secara bulanan ataupun suku tahunan. Dengan adanya masa nyata, kerajaan boleh melihat lebih awal sekiranya berlaku kenaikan mendadak suatu bahan binaan, ia membolehkan kerajaan membuat perancangan bajet projek dengan lebih tepat dan mengurangkan risiko kos tambahan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin membawa isu ini kepada perumahan mampu milik di Negeri Sembilan. Kita mahu lebih banyak rumah mampu milik dibina, anak-anak Negeri Sembilan khususnya, golongan muda dan keluarga baru. Tetapi juga kita perlu bertanya, mampukah harga rumah itu kekal mampu milik sekiranya kos pembinaan terus meningkat? Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mencadangkan supaya indeks ini mengambil kira faktor geografi Negeri Sembilan itu sendiri. Kos pembinaan di Seremban tidak semestinya sama dengan kos pembinaan di Jempol. Begitu juga di Jelebu dan juga Tampin. Kontraktor yang melaksanakan projek ini di kawasan luar bandar mungkin berdepan dengan kos pengangkutan bahan lebih tinggi, jarak perjalanan yang jauh dan kekurangan tenaga kerja tertentu. Maka, jika kita benar-benar mahu pembangunan Negeri Sembilan yang seimbang, indeks ini boleh mempunyai pecahan mengikut daerah ataupun zon-zon dalam Negeri Sembilan khususnya. Tuan Yang di-Pertua, saya percaya kerajaan juga boleh menggunakan pendekatan digital dengan mewujudkan dashboard kos pembinaan Negeri Sembilan yang dikemas kini secara berkala. Dengan cara ini, kerajaan dan pemaju, juga kontraktor dan pihak berkepentingan dapat melihat perkembangan kos dengan lebih telus. Akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin tegaskan bahawa usul ini bukan bertujuan mengawal harga pasaran secara keterlaluan. Sebaliknya, ia bertujuan untuk memastikan kerajaan mempunyai data yang tepat, terkini dan boleh dipercayai sebelum membuat keputusan berkaitan pembangunan. Saya juga bersetuju dengan sahabat saya Pilah. Usul ini mungkin kita perlu lebih detail lagi dengan izin. Mungkin kita perlu perkemaskan lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Baik, terima kasih Mambau. Speaker, saya minta untuk jadi pembahas tambahan 5 minit, boleh? Okey, dipersilakan. Cenah 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkali-kali saya hadir kat Dewan ini ingatkan, ini bukanlah medan persilatan diksi ataupun retorika bahasa. Kerana apa, kita belia yang telah yang dipilih. Pastikan bila kita berbentuk satu hujah, perlu kepada kejelasan dan perlu kepada perbahasan yang jelas. Dalam soal perbahasan, ada mudik, ada hulunya. Kita perlu bertanggungjawab. Segala apa yang kita ketengahkan, usul yang diberikan, perlu kepada kejelasan. Tapi pada hari ini, premis ini sangat salah. Kerana apa? Dalam satu usul, kita perlu ada satu bahagian yang menetapkan tentang kita punya matlamat. Dari satu bahagian yang punya usaha. Jadi apa yang usaha kita nak ketengahkan supaya matlamat tercapai? Pada hari ini, usahanya untuk memperkenalkan indeks kos pembinaan dan orang kata capaian kita matlamat kita untuk menstabilkan kestabilan kos. Dua perkara ini sangat bertentangan dan tidak orang kata mencapai daripada isu orang kata perbahasan yang tuntas daripada untuk menyelesaikan perkara ini. Kerana apa? Yang pertama, Dewan Yang Mulia, premis ini sangat-sangat tidak jelas kerana seolah-olah pada hari ini
Gemenceh menganggap bahawa kestabilan kos pembinaan berlaku kerana kerajaan negeri tidak mempunyai maklumat yang mencukupi. Sedangkan data kos pembinaan bukanlah sesuatu yang kosong daripada sistem sedia ada. Kita ada CIDB, kita melalui National Construction Cost Center yang telah saya berkatakan sedemikian daripada tadi sehinggalah ke hari ini. Apa yang perlu dilakukan hari ini, Gemenceh, Pilah dan juga Mambau perlu menunjukkan kelemahan sedia ada sistem dan juga data yang telah diperkenalkan. Namun pada hari ini mereka gagal. Seolah-olah sudah ada tapi mereka ingin tambah baru. Apa sebenarnya pegangan yang kita nak bawakan pada hari ini di dalam Dewan yang mulia ini selaku belia yang sangat-sangat ke depan, progresif dan juga berintelektual. Pertama, bukti yang saya jelaskan. Dosen terbaru menunjukkan harga setengah bahan memang boleh berubah secara ketara mengikut bulan dan juga wilayah. Contohnya, indeks harga unit pasir pada April 2026 meningkat antara 0.4% hingga 14.5% bergantung kepada kawasan. Maka saya ingin bertanya kepada Gemenceh, apakah yang sebenarnya mahu diselesaikan dengan menjadikan indeks baru ini? Kalau harga sudah dipantau, kalau indeks sudah diterbitkan dan kalau trend kos sudah boleh dikenal pasti, maka mencipta satu tinggi indeks ini semestinya menghasilkan, tidak akan pernah menghasilkan satu lagi penyelesaian ibarat batuk, melepaskan batuk di tepi tangga saja, Dewan Yang Mulia. Kerana pada hari ini kita bukan kekurangan data. Apa yang kita kekurangan adalah tindakan untuk mengurangkan dan juga memastikan kestabilan peningkatan kos harga barang itu sendiri selesai yang pertama. Kedua, saya perlu dipersilakan Pilah. Baik, terima kasih Cenah. Saya setuju dengan apa yang Cenah katakan tadi. Cuma untuk saya tekankan supaya sisi Dewan tidak keliru. Hari ini berkenaan dengan indeks ini, kena faham indeks bagaimana mekanisme indeks sebagainya itu adalah berbeza dengan penyelarasan data. Dan hari ini tujuan untuk kita memperkenalkan ataupun untuk kita melaksanakan ada satunya indeks untuk yang mana ataupun indeks kos pembinaan masa nyata Negeri Sembilan ini adalah untuk memastikan sebenarnya adalah yang pertama pengurusan projek tersebut dapat kita optimumkan sebaik mungkin. Hasil manfaat utama yang saya lihat dalam hujah saya ini supaya pengurusan projek tidak terganggu kos harga binaan yang hari ini semakin hari kian tahun ada timbul, ada tenggelamnya. Dan yang kedua pula, indeks hari ini, saya yakin Cenah pun tadi dah mention ataupun dengan izin, berkenaan dengan kos harga shilling yang telah dibentangkan, telah di state dengan izin oleh CIDB dan Consortium of Claim sebagainya. Tetapi itu adalah data daripada kerajaan pusat dan hari ini kerajaan negeri, data yang dikeluarkan secara nasional, di peringkat nasional. Hari ini kita mengusahakan, menggesa supaya di peringkat negeri, kita integratekan data tersebut di bawah satu dashboard yang mana dashboard tersebut ada elemen indeks. Indeks inilah yang menjadi rujukan. Rujukan untuk apa? Rujukan untuk memastikan setiap kontrak utama, terutama JKR yang melibatkan projek negeri untuk memastikan dapat dipantau melalui perubahan harga nyata di dalam indeks tersebut. Menjawab Cenah. Beginilah belia yang bertanggungjawab, hadirin sekalian. Sila, tepuk meja. Okey. Kerana apa? Beginilah pembuktian yang kita perlu jelaskan pada sisi awal. Saya minta mohon sebab tadi ambil 2 minit tadi dia bagi soalan. Okey, tambahan 2 minit. Okey, baik. Sebab itulah saya katakan sedemikian kerana kita perlu tunjukkan kelemahan. Bagaimana dengan data sedia ada? Adakah kontraktor tak boleh nak akses NCC ini? Adakah setiap kontraktor yang ada tidak perlu akses dosen dan juga apa yang telah dikeluarkan CIDB? Pembuktian seperti itu yang perlu diketengahkan dan perlu dijelaskan oleh Gemenceh. Dan saya boleh katakan sebenarnya untuk menstabilkan ini indeks bukanlah jawapannya. Kerana apa? Indeks ni hanya boleh mengukur kenaikan kos tapi langsung tidak boleh menurunkan kos ini. Bayangkan, indeks menunjukkan simen naik, pasir naik, kelui naik, buruh naik, pengangkutan naik. So, what? Kerana indeks cuma memberitahu kerajaan bahawa ia harga naik. Ia tidak menyebabkan indeks naik, tiba-tiba boleh jadi harga turun. Tidak. Benda ini sangat bermasalah, Dewan Yang Mulia. Malah, data dosen terbaru menunjukkan harga sesetengah bahan memang boleh berubah. Contohnya seperti yang saya katakan sebentar tadi, bagaimana pada April 2026 daripada 0.4% kepada 14.5%. Maka saya mahu bertanya untuk Gemenceh jelaskan. Kerajaan mahu membina termometer untuk demam yang sudah kita tahu, tapi tidak menjawab bagaimana untuk menurunkan suhu, Dewan Yang Mulia. Ya, Pilah, sila sekali lagi. Ada apa-apa? Terima kasih Cenah. Cuma saya nak tambah sedikitlah untuk Gemenceh gulungkan nanti. Berkenaan dengan saya harapkanlah daripada atas kapasiti Pilah sendiri, Pilah sangat setuju dengan usul Gemenceh ini. Sekiranya usul Gemenceh ini dapat dikemaskini. Kenapa? Kerana saya nampak hari ini kegusaran ahli Dewan bagaimana Pilah mungkin boleh duduk. Speaker. Satu ayat speaker. Duduk Pilah. Saya izinkan Pilah. Boleh speaker yang ada kuasa sebenarnya. Duduk Pilah, silakan Cenah. Okay, tak apalah. Tapi itulah mungkin saya ingin ni kepada sisi Dewan. Saya rasa
elok kiranya kita memberi peluang supaya kita menghasilkan satu perbahasan yang sangat-sangat baik dan juga menarik, supaya kita tak menghasilkan satu perbahasan yang separuh masak. Dan mohon Betul speaker. Saya tak nak ada separuh masak, susah nak masak sekali. Ya betul. Tapi terima kasih kepada Pilah juga, dan saya harap pada hari ini saya ingin nyatakan juga kepada Gemencih, teliti balik usul ini dan perkemaskan apa yang perlu diperkemaskan, dan jika kita hendak memperkenalkan indeks kos itu, apa yang sebenarnya matlamat yang kita ingin capai. Jika ingin menstakbirkan, perkenaan kos bukanlah jawapan tuntas kepada apa yang ingin disampaikan. Dan mohon jika tiada apa-apa, saya mohon itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cenah atas perbahasan. Rantau, ada nak cakap? Mungkin saya buka pembahas tambahan sebagai pembahas betul, tambahan. Celahan je. Celahan kepada Gemencih. Celah Gemencih. Sisi Dewan, terima kasih Puan Speaker. Baik, Sisi Dewan, kita nak faham berkenaan dengan usul hari ini. Jangan salah, sebab saya yakin daripada semalam kita sebut pasal data. Saya tak nak hari ini Sisi Dewan salah faham berkenaan dengan tujuan utama usul kita lah. Seperti apa yang Cenah tambah baik tadi, saya harap Gemencih boleh take note dengan izin. Jadi, hari ini sepatutnya kan kita perlu highlight dengan izin satu perkara lah. Yang mana apabila kita wujudkan indeks kos pembinaan nyata Negeri Sembilan ini, kan, kita akan terbitkan data ini. Cadangan saya, kita akan terbitkan dashboard kos pembinaan Negeri Sembilan, supaya macam Cenah kata tadi, tak semua kontraktor hari ini cakna dengan peningkatan ataupun penurunan harga kos binaan. Jadi mereka paling tidak pun kalau projek-projek kerajaan negeri, ikut pengalaman saya, mereka akan rujuk kepada siapa? Kepada JKR, Jabatan Kerja Negeri Sembilan. Dan kalau indeks ini diterima, saya cadangkan supaya indeks ini kita gunakan sebagai sistem amaran awal. Maksudnya apa? Jika terdapat kenaikan kos yang luar biasa, kerajaan boleh bertindak lebih awal. Kita menilai semula jadual projek, kita menilai semula kaedah pelaksanaan, dan yang paling penting, kita menilai semula strategi perolehan. Terima kasih. Baik, seterusnya bergerak kepada penggulungan. Dipersilakan Gemencih. Diberikan masa 10 minit. Terima kasih Yang di-Pertua. Okay. Terima kasih seisi Dewan yang memberikan cadangan dan penambahbaikan. Saya take note. Dengan izin, saya mengambil kesempatan memperhalusi bahasa saya dalam pergulungan ini. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Pilah dan Mambau dah katakan. Perbahasan mereka sebenarnya melengkapkan apa yang sudah sedia ada dalam skrip saya. Pada awalnya saya memberikan contoh cadangan sistem. Baiklah, mungkin contoh cadangan sistem ini terlalu nampak macam perbezaan sangat. Baik, saya menggulung secara ringkas sahaja. Puan Speaker. Okey, bantahan pertama daripada Cenah, data kos pembinaan bukankah sudah sedia ada? Ya, memang sudah sedia ada. Sebab itulah Pilah dan Mambau pun setuju. Sebab itu saya mencadangkan dalam penggolongan ini kita menyatukan dan melokalkan data sedia ada khusus untuk keputusan pembangunan di Negeri Sembilan, seperti yang dikatakan oleh Pilah. Okey. Kita perlu membandingkan kos sistem dengan nilai projek yang hendak dilindungi supaya projek-projek yang ada sedia ada tidak terkesan dengan terlalu mendadak. Projek tidak tertangguh dan rakyat tidak menanggung kos-kos yang tak patut ditanggung kerana ketirisan projek ataupun ketidakjelasan yang ada dalam kos yang sedia ada ini. Kita perlukan suatu sistem seperti yang Pilah kata, yang jelas, yang kita boleh memantau, yang integrated dengan izin dalam indeks seperti yang Pilah kata, dashboard JKR, supaya tadbir urus dapat dipastikan, dapat terus jalan dan memastikan projek ini tidak terbelengkai ataupun tidak tertangguh dan mengambil kos yang sangat banyak. Kita juga mempunyai data di USM dan CIDB serta infrastruktur yang sedia ada. Tapi kita perlukan juga pendekatan yang munasabah, iaitu integrasi.
Saya tidak berjanji indeks ini berkemungkinan menurunkan harga rumah secara automatik. Tetapi indeks ini boleh mengurangkan ketidakpastian, memperbaiki perancangan, mengesan risiko lebih awal dan meningkatkan ketulusan dan membantu kerajaan menggunakan sumber dengan lebih cekap. Itu adalah sasaran dasar yang munasabah. Pendekatan lama, harga naik kemudian kita bertindak. Pendekatan baru ini kita kesan dahulu dan kita boleh bertindak secara lebih awal. Saya setuju kita perlu memastikan bahawa sistem ini diintegrasikan dengan sistem yang sedia ada supaya kita menambah baik yang sudah ada supaya kita dapat mengelepasti harga kos tidak menurun sehingga rugi dan harga kos tidak terlalu tinggi sehingga kerajaan terpaksa menanggung beban kewangan yang sangat tinggi. Semestinya usul yang saya bawa sekarang ini adalah satu cadangan untuk pengurusan yang lebih baik supaya pengurusan ini boleh bertindak dengan selebih laju. Dashboard ini adalah untuk menilai projek jabatan yang sedia ada. Oleh itu, mana? Seperti yang saya katakan, ini adalah sistem untuk mengurangkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini mempunyai kos dalam ekonomi yang berkemungkinan akan seperti saya pernah baca dalam satu artikel itu, dia akan dalam sistem pembinaan jika kos ini tidak dapat dikawal secara bersasar dengan lebih tepat, berkemungkinan kos-kos lain yang dimasukkan itu adalah tidak yang munasabah dan tidak wajar untuk dimasukkan. Saya bersetuju dengan apa yang Cenah kata, kita perlu memperhalusi projek yang usul yang ada ini. Kita perlu memastikan projek yang sedia ada tidak terbelengkai. Dan kita perlu memastikan bahawa apa yang kita mencadangkan adalah sesuatu yang boleh dilakukan, yang tepat dan adalah sesuatu yang boleh kita memastikan keterjaminan implementasinya. Jadi saya mengulang, bahawa saya membawa usul ini untuk menyatukan data lokal di negeri Sembilan sahaja supaya projek-projek yang sedia ada tidak tertangguh dan tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah mengikut kawasan. Kawasan di Seremban tidak sama dengan apa kawasan di Seri Menanti, tidak sama juga dengan kawasan di Rembau. Jadi kita perlu memastikan kos-kos yang sedia ada ini kita dapat mengenal pasti apakah sebabnya harga ini macam gini, rumah ni, dan projek sewajarnya bolehkah dia berterusan untuk menjalankan dan mentadbir urus sistem dengan seeloknya secara bertempatan. Seperti yang Pilah kata, pengalamannya dalam sistem JKR itu, dia melihat sistem JKR mempunyai satu ketidakpastian sama ada sistem ini hari ini harga macam mana, adakah meningkat, adakah menurun. Jadi sistem data untuk Negeri Sembilan ini kita kawal dengan apa yang kita ada. Kita bukan untuk kawal bukan kawal harga, malah kita kawal tindakan tindakan awal yang kita boleh lakukan. Lagi 3 minit. Silakan Tuan Speaker. Silakan. Gemencih. Hari ini Juasih sekejap. Gemencih boleh ke? Rantau. Okey, sila Juasih. Terima kasih kepada Tuan Speaker hari ini. Hari ini mungkin saya nak jadi protagonis sikit hari ini. Hari ini saya bersetuju dengan Cenah sebenarnya lah. Kerana saya faham apa yang Cenah cuba sampaikan hari ini.
Cumanya apa yang saya boleh katakan bahawa sebenarnya apa yang Pilah dan Mambau cuba katakan, sebenarnya indeks ni bukanlah menjadi satu dasar yang baru, tapi dia sebagai mekanisme pengawalan sahaja dekat Negeri Sembilan. Itu sahaja, terima kasih. Speaker. Masuk handset. Speaker Celahan. Terima kasih Yosef, Speaker. Sedikit, 1 minit. Kemencih boleh ke? Masuk handset. Boleh. Okey, duduk Pilah. Terus Gemencih. Okey. Baik, terima kasih Mencih. Pilah tadi saya suruh duduk. Oh, Gemencih. Boleh? Saya bagi Okey, Pilah. sila Pilah, satu je. Penat juga. Penat juga mengunduk ni. Terima kasihlah Puan Speaker. Baik, apa yang Yosef cakap tadi betul. Itulah yang kita perlu ahli dewan jelas hari ni sebelum kita nak undi. Yang pertama apa? Indeks ini bukan kita nak sentuh pasal dasar. Kita nak sentuh pasal mekanisme. Kenapa? Mekanisme ini yang menentukan hasilnya apa? Hasilnya supaya penyelesaian projek dapat teratur tanpa terganggu di perubahan ekonomi saban tahun. Terima kasih. Okey. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pilah. Ini adalah satu mekanisme. Okey. Jadi saya menyuruh Dewan ini untuk menyokong sebulat hati, sebulat suara, maaf. Usul ini adalah untuk melindungi mekanisme dan memastikan pentadbiran kita terkawal dan terurus dalam Negeri Sembilan khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gemencih. Selesai penggulungan. Oleh itu, ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul persendirian 09 seperti yang dikemukakan oleh yang berhormat Gemencih hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju sila kata setuju. Setuju. Yang tidak bersetuju sila katakan tidak. Yang selebih itu mungkin berkecuali, Speaker. Saya tak rasa perlu belah bagi. Speaker. Saya rasa speaker ada kuasa yang normal untuk menentukan mana suara yang lebih majoriti. Kita pun dapat menilai tadi kan. Jadi saya harap speaker ada bidang kuasa yang terbaik. Terima kasih. Okey, baik. Jadi kita tak adalah undi belah bahagi. Jadi lebih suara bersetuju, maka usul disetujukan.